Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Hari ni hari Khamis, jam baru pukul 7.50 pagi. Saya berada di Cyber View Resort and Spa untuk menghadiri satu bengkel OEM Commercialization Workshop bersama dengan 30 orang rakan-rakan kerja. Apa kami nak buat di sini selama 2 hari, hari ini dan esok adalah untuk kita nak tengok apa yang boleh OEM lakukan in terms of commercialization, IP, copyright and so on. Banyak sebenarnya items ataupun kita punya modules, training, slide semua tu, buku ke apa ke untuk kita terjemahkan, untuk kita commercializekan, ya. So saya nak cakap banyak pun tak boleh lagi sebab kita tak tahu apa yang akan kita belajar dalam kelas workshop kita 2 hari ni. Start pukul 9 sampai malam, sampai pukul 10. So insyaAllah banyak perkara-perkara yang menarik, ilmu-ilmu baru khususnya bagi saya. And saya dah ada sebenarnya ada satu perkara yang saya nak commercializekan dan nantilah kita tengok macam mana. So ini adalah the third time saya berada di sini, join OEM untuk training dan juga workshop di Cyberjaya Cyber View Resort and Spa. Hari ni cuaca sangat indah, hujan daripada pagi tadi, awal pagi tadi. So okey, jom kita masuk. Assalamualaikum.